Rakyat Iran kini sedang memburu ahli-ahli IRGC di dalam Iran sendiri. Ekonomi Iran benar-benar sedang nazak di depan mata kita akibat sekatan oleh Amerika Syarikat. Dan kini golongan elit Iran sedang kehilangan wang yang mereka sembunyikan di akaun bank luar negara. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat baru sahaja melancarkan operasi baru, Economic Fury, yang tidak dijangka oleh Iran. Mari kita bincangkan semua itu, bermula tentunya dengan rakyat Iran memburu ahli-ahli IRGC. Hanya 2 malam lalu, Komander Basi yang terkenal dengan keburukannya, Muhammad, telah ditikam sebanyak 14 kali dan dibunuh oleh sekumpulan individu berhampiran Tehran. Kita mungkin sedang menyaksikan kebangkitan rakyat Iran yang mengambil tindakan sendiri. Perkara ini benar-benar disahkan oleh seorang anggota IRGC malam tadi kerana pada malam yang sama pembunuhan ini berlaku, beberapa bom kereta telah meletup di seluruh Tehran. Pada mulanya, bom-bom ini sangat mengelirukan media kerana kami tidak tahu sama ada ini adalah bom kereta yang meletup atau serangan dari tentera Amerika Syarikat atau Israel yang bermula semula. Seperti yang anda semua tahu, gencatan senjata sedang berkuat kuasa. Tapi anda tahu tak, seorang komander asas IRGC sendiri telah menerbitkan satu video yang pada dasarnya mengesahkan bahawa ini adalah bom kereta yang diletupkan oleh individu yang menentang rejim. Pada dasarnya, pihak bermusuhan. Itulah panggilan yang suka digunakan oleh Republik Islam. Dengar ini. Saudara-saudara, tiada korban jiwa malam ini. Tiada siapa yang terbunuh. Tiada siapa yang cedera. Semuanya normal. Keadaan berada di bawah kawalan. Jangan risau. Tiada apa-apa yang berlaku. Tiada korban jiwa langsung. Semuanya baik-baik saja, saudara-saudara. Tuhan lindungi kamu. Sekarang, ini memberitahu kita beberapa perkara. Pertama sekali, jelas ada kumpulan penentang di dalam Iran dan mereka semakin aktif. Tetapi, kita masih belum melihat protes seperti yang kita lihat pada bulan Januari lalu. Dan sebab di sebalik ini ialah rejim Iran masih menutup akses internet. Rejim itu sangat takut kejadian Januari berulang dan sebab itulah mereka tidak mahu rakyat berkoordinasi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Mereka juga tidak mahu rakyat Iran berkomunikasi dengan dunia luar. Penutupan internet kini telah melebihi 1,100 jam. Itu lebih daripada 47 hari semasa saya merakam ini. Pada masa anda semua menonton video ini, ia sudah lebih daripada 48 hari. Lebih 90 juta orang secara literal terputus hubungan dengan seluruh dunia. Ini adalah sesuatu yang kita tidak pernah lihat sebelum ini. 48 hari menjadikannya penutupan internet terpanjang dalam sejarah moden. Saya rasa dulu kita memang tiada internet. Jadi ini memang penutupan internet terpanjang dalam sejarah. Dan sepanjang semua ini berlaku, tindakan keras rejim hanya semakin meningkat. Hukuman mati masih berterusan dan mereka menangkap berpuluh-puluh orang setiap hari hanya kerana mengkritik rejim mereka. Mereka malah merampas semua aset yang dimiliki oleh orang-orang ini hanya kerana mereka mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak berpuas hati dengan perang ini. Tetapi anda lihat, malangnya bagi Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, semakin ramai orang akan mula menunjukkan rasa tidak puas hati mereka dengan sangat cepat. Itu kerana sedang berlaku bencana ekonomi di dalam Iran. Biar saya tunjukkan apa yang saya maksudkan. Ini adalah amaran-amaran yang datang dari dalam kerajaan. Bank Pusat Iran memberi amaran kepada kerajaan bahawa pemulihan daripada perang ini boleh mengambil masa sehingga 12 tahun. Sejak sekatan Amerika Syarikat bermula, hasil minyak Iran pada dasarnya telah hilang. Dan itulah pendapatan yang sangat-sangat bergantung oleh rejim tersebut. Dan juga penutupan internet yang baru saja kita bincangkan turut menguras wang daripada ekonomi. Bagaimana orang ramai sepatutnya melakukan urus niaga? Bagaimana orang ramai sepatutnya membuat pesanan dalam talian atau menggunakan kad kredit mereka atau pergi ke mana-mana apabila mereka tidak dapat mengakses internet? Dan nampaknya, tiada apa-apa yang akan menjadi lebih baik dalam masa terdekat. Lihat apa yang Laksamana Brad Cooper baru sahaja keluarkan semalam. Sekatan ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran telah dilaksanakan sepenuhnya apabila pasukan AS mengekalkan keunggulan maritim di Timur Tengah. Dianggarkan 90% ekonomi Iran didorong oleh perdagangan antarabangsa melalui laut. Dalam masa kurang daripada 36 jam sejak sekatan dilaksanakan, pasukan AS telah menghentikan sepenuhnya perdagangan masuk dan keluar Iran melalui laut. Ekonomi benar-benar sedang ditekik. Sekarang, di sinilah saya ingin mengingatkan anda semua bahawa kita pernah bercakap tentang bagaimana Iran mempunyai kapasiti minyak simpanan yang sangat terhad. Bermakna, mereka hanya mempunyai beberapa depot minyak kosong di mana mereka boleh menyimpan minyak yang mereka pam keluar dari tanah. Itu penting kerana sekarang sekatan telah dikuatkuasakan, Iran tidak boleh menghantar minyak itu keluar dari negara.
mereka tidak boleh menghantarnya kepada pelanggan mereka. Dan itu bermakna mereka kehabisan ruang simpanan setiap hari. Tidak lama lagi, rejim itu perlu memutuskan sama ada mereka mahu menutup ladang minyak, pada asasnya menghentikan pengeluaran minyak. Dan itu mempunyai akibat jangka panjang kerana apabila anda menutup ladang yang beroperasi pada kapasiti penuh, 5 hingga 10% daripada minyak itu menjadi tidak dapat diakses secara kekal. Terdapat sebab kejuruteraan sebaliknya di mana air masuk ke dalam minyak apabila anda menutupnya. Dan itu bermakna minyak di bahagian bawah pada asasnya menjadi tidak boleh digunakan untuk jangka masa yang lama. Dan itulah sebabnya rejim benar-benar tidak mahu menutup ladang minyak kerana mereka secara literal kehilangan ratusan juta dolar kerana 5 hingga 10% minyak Iran adalah jumlah wang yang sangat besar. Dan jika mereka menghentikan pengeluaran minyak kerana mereka kehabisan depo minyak, itu akan menyebabkan mereka kerugian wang yang mereka tidak mampu untuk hilang. Dengar sini. Berikut adalah butiran lanjut. Berita mengenai inflasi dan nilai mata wang. Ini lagi daripada penyelidik yang telah melakukan semua analisis yang saya ikuti selama ini. Mereka mungkin mempunyai sekitar 13 hingga 15-16 hari simpanan minyak untuk menyimpan minyak yang mereka tidak dapat ekspor. Apabila mereka kehabisan ruang simpanan, mereka terpaksa mengurangkan pengekstrakan minyak. Mengurangkan pengekstrakan minyak bukan sahaja akan menyebabkan kerosakan kepada jumlah ekspor atau pengekstrakan minyak mereka dalam jangka masa panjang, tetapi ia juga akan menyebabkan kadar pengangguran meningkat. Ia adalah nadi ekonomi Iran. Ia menyumbang 70 hingga 80% daripada pendapatan Iran yang digunakan untuk menjalankan operasi kerajaan. Sekarang, ini satu lagi perkara yang perlu diingat. Apabila revolusi Islam berlaku pada tahun 1979, salah satu sebab utama kerajaan Shah runtuh ialah kerana pada akhir tahun 1978, ladang minyak berhenti beroperasi. Dan tidak lama selepas itu, ekspor minyak juga terhenti keluar dari negara. Wang berhenti mengalir masuk dan itu menyebabkan keadaan menjadi tidak terkawal oleh Shah. Menjelang pertengahan Januari, beliau terpaksa melarikan diri dari negara dan tidak pernah kembali selepas itu. Khomeini mengambil alih negara dan Republik Islam pun lahir. Kita mungkin dapat melihat sesuatu seperti itu berlaku sekarang. Jika hasil minyak berhenti masuk untuk tempoh yang lama, bagaimana rejim akan membayar ahli IRGC? Bagaimana mereka akan membayar anggota Basij? Bagaimana mereka akan membayar pekerja lapangan minyak? Infrastruktur besar yang mereka bina. Anda tahu tak, duit itu akan berhenti mengalir. Sekarang, di sinilah saya ada sesuatu untuk anda semua. Jika anda berminat dengan sejarah Iran dan apakah pengajaran yang boleh kita pelajari yang berkaitan dengan apa yang sedang berlaku hari ini, anda tahu tak, kami telah menghasilkan satu siri podcast berbilang bahagian di mana kami huraikan dengan tepat bagaimana Iran boleh sampai ke keadaannya hari ini. Dan kami kembali sejauh akhir tahun 1800-an, bukan hanya tahun 1979. Jadi, jika anda berminat dengan podcast seperti itu, pastikan anda klik pada kad di atas atau simak pautan podcast di bahagian deskripsi di bawah. Sekarang, mari kita teruskan dengan berita hari ini. Secara keseluruhan, 10 kapal Iran telah cuba melepasi sekatan Amerika Syarikat dan setiap kali mereka tidak berjaya. Bahagian terbaik dalam cerita ini ialah Komando Pusat secara literal memberikan kita kemaskini langkah demi langkah tentang bagaimana mereka menghentikan kapal-kapal Iran ini. Dan dengarkan apa yang mereka terbitkan semalam. Sebuah kapal Iran cuba mengikuti pantai untuk menyelinap masuk ke Lautan Hindi, mungkin menuju ke China untuk menjual minyak yang dibawanya. Inilah saat USS Surprince berjaya mengarahkan semula kapal itu dan kapal tersebut terpaksa kembali ke Iran. Anda tahu, tiada apa yang masuk, tiada apa yang keluar. Seolah-olah ini belum cukup teruk untuk ekonomi Iran yang sedang tenag. Jabatan Perbendaharaan AS telah melancarkan operasi baru bersama Epic Fury dan ia mempunyai nama yang sangat unik. Economic Fury. Sebelum kita masuk ke apa sebenarnya operasi ini dan bagaimana ia menjejaskan akaun bank rejim, hanya peringatan ringkas untuk tekan butang suka dan langgan di bawah. Ia benar-benar membantu kami dari segi algoritma dan ia membantu kami mencapai lebih ramai orang supaya mereka boleh sentiasa mengikuti perkembangan berita. Sekarang, mari kita bincangkan tentang operasi Economic Fury. Ini adalah tentang mengekalkan tekanan maksimum ke atas ekonomi Iran. Institusi kewangan, lebih khusus lagi bank-bank di seluruh dunia, telah diberi amaran, terutamanya jika mereka berurusan dengan wang haram Iran. Jabatan Perbendaharaan telah memberi amaran kepada bank-bank di seluruh dunia bahawa mereka bersedia untuk melaksanakan sekatan sekunder terhadap sesiapa sahaja yang terus menyokong aktiviti Iran. Tetapi yang lebih penting, inilah bahagian utama.
kebenaran jangka pendek yang membenarkan penjualan minyak Iran yang terdampar di laut. Itu akan tamat dalam beberapa hari lagi dan Jabatan Perbendaharaan berkata ia tidak akan diperbaharui. Dalam kata mudah, pelepasan sekatan yang kita bincangkan kira-kira sebulan lalu, itu akan hilang dan ia akan menjadi lebih sukar untuk orang Iran menjual minyak mereka. Pada asasnya, cari pembeli sekarang. Baru semalam, apabila operasi ini bermula, Jabatan Perbendaharaan telah menghantar surat secara langsung kepada bank-bank di China, Hong Kong, UAE dan beberapa negara Timur Tengah yang lain. Dan di sinilah keadaan menjadi lebih buruk untuk Iran kerana mereka sendiri yang memburukkan keadaan. Anda lihat, Iran telah menyerang semua negara teluk ini yang tiada kaitan dengan perang ini. Mereka tidak pernah memberi kebenaran kepada Amerika Syarikat untuk menggunakan ruang udara mereka. Tapi anda tahu apa? Sebelum perang ini bermula, Iran bergantung kepada beberapa negara ini, lebih khusus lagi UAE, untuk menjalankan urusan di seluruh dunia. Mereka menggunakan UAE dan sistem kewangan yang ada di negara itu untuk mengelak sekatan Amerika Syarikat. Dan sekarang, anda boleh katakan UAE mempunyai insentif tambahan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa AS bagi memastikan rakyat Iran tidak dapat mengelak sekatan. Dan itu akan menyusahkan rejim Iran dan lebih khusus lagi, golongan elit serta pegawai-pegawai Iran. Yang anda tahu, menyimpan sebahagian wang di luar negara, seperti dana kecemasan untuk masa sukar. Sekiranya kerajaan runtuh dan mereka terpaksa melarikan diri dari negara, mereka mahu menyimpan beberapa juta atau mungkin beberapa ratus juta dolar di luar negara sebagai jaring keselamatan. Nampaknya jaring keselamatan itu bakal lenyap. Berikut adalah butiran lanjut Hills. Dengar sini. Ya, saya rasa itu bukan gambaran yang tepat. Semalam kami mengumumkan operasi kemarahan ekonomi dan kami selama lebih setahun kami telah memberi tekanan maksimum terhadap rakyat Iran, baik dengan menyekat pembayaran ke dalam negara Iran dan juga memburu akaun IRGC. Salah satu kesilapan yang mungkin menjadi kesilapan maut yang dilakukan oleh Iran adalah mengebom negara-negara jiran mereka dalam GCC. Dan kini mereka lebih bersedia untuk menjadi lebih telus dari segi dana atau melakukan siasatan yang lebih mendalam terhadap dana yang disimpan dalam sistem perbankan mereka. Jadi kami telah mengemukakan kepada mereka permintaan bahawa kami mahu membekukan lebih banyak dana kepimpinan IRGC dan mana-mana ahli kepimpinan Iran. Perkara lain yang telah kami lakukan ialah kami telah memberitahu syarikat-syarikat, kami telah memberitahu negara-negara bahawa jika anda membeli minyak Iran, jika wang Iran berada dalam bank anda, kami kini bersedia untuk mengenakan sekatan sekunder yang merupakan satu langkah yang sangat tegas. Dan orang Iran harus tahu bahawa ini akan menjadi setara keuangan dengan apa yang kita lihat dalam tindakan ketenteraan. Sekarang di peringkat diplomatik, rundingan masih berjalan dan kami berharap sama ada akan ada sidang kemuncak yang akan datang di mana perjanjian damai boleh dirundingkan atau mungkin lanjutan kepada gencatan senjata. Semalam kita mendapat tahu bahawa nampaknya Amerika Syarikat dan Iran tidak akan bertemu minggu ini. Harapannya pertemuan itu akan diadakan minggu depan. Semalam, Jeneral atau Ketua Tentera Pakistan, Asim Munir, telah pergi ke Tehran untuk pada dasarnya menyampaikan tuntutan Amerika Syarikat kepada pihak Iran dan mencari tahu apakah langkah seterusnya. Sekarang, beberapa tuntutan Amerika Syarikat yang kita tahu adalah agak mudah. Lihatlah, Amerika Syarikat meminta Tehran untuk membuka Selat Hormuz kerana ini adalah sesuatu yang benar-benar menjadi sebahagian daripada gencatan senjata. Amerika Syarikat telah menghentikan pengeboman dan sebagai balasan, Tehran berjanji untuk membuka Selat Hormuz. Tetapi setakat ini, mereka sebenarnya belum melakukannya. Dan perkara kedua yang diminta oleh Amerika Syarikat ialah, pada dasarnya, kali seterusnya delegasi Iran datang ke negara lain untuk merundingkan perjanjian damai, Amerika Syarikat mahu memastikan bahawa delegasi itu benar-benar mempunyai kuasa untuk merundingkan dan menandatangani perjanjian kerana itulah yang berlaku kali terakhir apabila selepas 20 jam rundingan, Amerika Syarikat mendapati bahawa orang-orang yang berada dalam bilik itu sebenarnya tidak mempunyai kuasa untuk bersetuju dengan apa-apa. Dan pada ketika itulah rundingan pada dasarnya terhenti dan Iran dapat pulang ke negara mereka. Berbincang dengan siapa sahaja yang benar-benar mempunyai kuasa, mungkin pemimpin tertinggi, mungkin orang lain, dan kemudian kembali dengan perjanjian muktamad. Nampaknya pertemuan itu akan berlangsung tidak lama lagi. Di sini, kami akan memberikan maklumat lanjut pada waktu petang. Sudah 46 hari sejak operasi Epic Fury bermula dan gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran masih bertahan sementara usaha diplomatik sedang dijalankan. Presiden telah menyatakan minggu ini bahawa rundingan mungkin akan disambung semula dalam beberapa hari akan datang antara para perunding mungkin di Islamabad.
Malam tadi di Fox News, beliau bercakap tentang kesan ekonomi terhad akibat perang itu dan berkata beliau melihat konflik itu hampir berakhir. Kenyataan Presiden itu dibuat ketika pihak Iran mengatakan bahawa mesej masih lagi dipertukarkan antara kedua-dua pihak. Pertukaran mesej masih berterusan sejak hari delegasi Republik Islam Iran kembali ke Tehran sehingga hari ini. Banyak mesej telah dipertukarkan melalui orang tengah dari Pakistan. Pendirian kami telah dinyatakan dengan sangat jelas, baik semasa rundingan di sana maupun dalam pertukaran mesej tersebut. Kenyataan ini daripada jurucakap Kementerian Luar Iran dibuat ketika Komando Pusat AS terus menyekat pelabuhan Iran dengan lebih daripada sedozen kapal sokongan. Komander CENTCOM Laksamana Brad Cooper menjelaskan kesan tindakan ini dengan berkata, sekatan ke atas pelabuhan Iran telah dilaksanakan sepenuhnya apabila pasukan AS mengekalkan penguasaan maritim di Timur Tengah. Dianggarkan 90% ekonomi Iran bergantung kepada perdagangan antarabangsa melalui laut. Dalam tempoh kurang daripada 36 jam sejak sekatan itu dilaksanakan, pasukan AS telah menghentikan sepenuhnya perdagangan masuk dan keluar dari Iran melalui laut. Seperti yang dilaporkan oleh Fox sebelum ini, terdapat ribuan lagi anggota tentera AS yang menuju ke rantau itu. Majoritinya berada di atas kumpulan tempur kapal induk USS George H.W. Bush. Kini usaha diplomatik sedang dijalankan, tetapi persiapan ketenteraan itu tetap diteruskan dengan lebih banyak pesawat pengangkut dan pesawat kargo tiba di Timur Tengah setiap hari.